Apakah hukum seorang tak mau kahwin lagi selepas gagal perkahwinan yang pertama? Dia dah kahwin, lepas tu gagal perkahwinan. Sekarang dia dah bertekad tak nak kahwin dah. Tak nak kahwin sudah, tak ada masalah. Faham? Banyak lagi jawapan dah yang aku nak jawab. Hukum tidak berkahwin itu tidak afdal dan bukan haram. Kenapa tidak afdal? Kerana Nabi kata kahwin itu sunnah aku. An-nikahu sunnati. Sunnah aku berkahwin, bukan berbujang. Faham? Tapi kalau siapa membujang, tidak haram. Contoh orang yang membujang, nama ulama mana? Ni nama masjid ni, Imam Nawawi. Nak, siapa ada belajar kitab Imam Nawawi? Siapa ada belajar kitab Imam Nawawi? Ini kita masjid Imam Nawawi, kena mengaji lah kitab Imam Nawawi. Kitab yang paling viral, hadis 40. Nah, kalau di pondok-pondok mengaji Minhajul Talibin. Nah, syarah-syarah dia, Mughni Mutah dan sebagainya. Bila Imam Nawawi lahir? Tahun hijrah. Rambut lawa kan? Imam Nawawi lahir bila? 1945. Hei, tu Jepun kalah perang. 631 hijrah. Nampak? 1000 tahun lepas. Okey? Allahu Rabbi. Umurnya 45 tahun. Okey? Meninggal, mati muda, belum berkahwin. Sibuk dengan karang kitab. 18 muka surat sehari tulis. Umur 45 Allah ambil nyawa dia. Nampak? Kitab dia tak ada tandingan lah. Nah, kalau tengok Majmu' hebat. Nah, kitab Imam Nawawi. Nah, Bustanul Arifin, kitab-kitab yang hebat. Macam mana dia boleh tulis? Idea itu ilham daripada Allah. Tak? Siapa yang tak kahwin tidak berdosa, tidak haram, tidak dilaknat. Faham? Tapi rugi. Kenapa? Kerana dia tidak ada zuriat yang ramai. Nabi kata, inkahul waluda, kahwinlah. Tapi kahwinlah yang perempuan yang banyak beranak. Kahwin satu hal dia suruh. Kemudian Nabi galakkan pula kahwin bukan sembarangan perempuan yang banyak beranak. Kalau boleh bini kita 2 tahun 3 kali beranak. Terbaik. Kenapa? Wa ini mukasirum bikumul umam yaumil qiyamah. Kerana aku rasa bangga menjadi nabi yang paling ramai umat pada hari kiamat nanti. Nampak? Aku nak umat aku lebih ramai daripada umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nah. Kahwin dah ustaz, kahwin lagi. Biar banyak kali kahwin. Kalau kita dapat anak 10, bagus. Tak, ada orang anak 20. Sepupu saya 21. 21 beradik. 21 orang, ramai. Akhirat, siapa yang tak kahwin, tak nak kahwin dah atau belum pernah kahwin, dia akan berkahwin. Kerana syurga tempat bergembira. Nabi kata la azba fil jannah, tidak akan ada orang yang membujang di dalam syurga. Kerana membujang itu satu kekurangan. Okey?